telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Yang Berhormat Dato' Armizan, mengenai jualan produk-produk dalam talian, termasuk barangan yang boleh diklasifikasikan sebagai dadah, narkotik, juga yang disalahgunakan bersama dengan peranti vape. Dan Yang Berhormat Dato' Armizan, Yang Berhormat Datuk Seri Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, dan saya akan mengadakan satu mesyuarat dalam masa terdekat untuk membincangkan pelaksanaan penguatkuasaan terhadap produk-produk larangan, termasuk jualan cecair yang dipercayai mengandungi dadah yang dilarang melalui aplikasi ataupun platform-platform media sosial dan juga secara dalam talian. Ini menunjukkan keprihatinan Jemaah Menteri dan juga kerajaan mengenai salah satu perkara yang sedang berlaku dalam masyarakat, di mana produk-produk terlarang dijual secara dalam talian dengan berleluasa. InsyaAllah selepas daripada mesyuarat itu, kami akan membentangkan hasil kepada Jemaah Menteri diikuti dengan tindakan terhadap sama ada mereka yang menjual produk-produk dan atau platform-platform yang membolehkan produk-produk tersebut dijual.